Kalau kata adik-adik mungkin kata, Islam ni ada 3 wilayah Patani, ada di Malih, ada di Mekah. Benar, Islam ada rata-rata. Islam ada di Turki, Islam ada situ. Maksudnya, hok mari tolong ni, saya wak mari sebahagian daripada Malaysia sikit. Orang daripada hok sini duk bantu-bantu sikit. Hok mari daripada Turki mari bantu sikit ni. Mari tolong atas nama apa? Atas nama Islam. Atas nama kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Doa banyak-banyak di penghujung Ramadan ni adik-adik. Penghujung Ramadan ni kita doa banyak-banyak. Orang hak bui mungkin dia tak nampak nama, kita tak nampak rupa dia. Orang hak bui ada hak nampak. Kita doa, ya Allah, mintalah pahala sedekah dia pada bulan Ramadan ini pun berganda-ganda, ditambah-tambah.